Guys, ada orang hype dengan Google Pixel 11 dan juga ada orang tak berapa nak suka dengan telefon ni. And aku faham kenapa. So dalam video ni, lepas aku pakai a few days, sekarang aku akan ceritakan dekat korang apa yang aku totally tak suka dan juga apa yang aku suka dengan Google Pixel 11 ni. Sebab yelah, tak semua smartphone perfect kan. Dan aku akan ringkaskan dekat dalam satu video ni je untuk korang. Alright. Pertama sekali, datang dekat sikit. Korang mungkin tak pernah dengar feature ni. Nama dia Auto Rotate. Maybe korang dah tahu dah, tapi yang ada dekat Google Pixel 11 Pro ni dia beza sikit. Normally smartphone lain, kalau korang onkan Auto Rotate, dia akan ikut korang punya rotation smartphone, betul tak? Tapi yang ni tak, sebab dia akan detect based on korang punya muka. Pernah tak korang onkan Auto Rotate, lepas tu pergi tidur, lepas tu nak main smartphone, ambil kau. Dah pusing dah time tengah baring, betul tak? So dekat sini dia akan detect muka korang dan dia akan ikut rotation muka korang. So contohnya macam ni, kalau korang tidur macam ni kan. So dia akan still ikut korang punya muka tu time korang on kan pun. Dia punya auto rotate. So dia basically based on korang punya muka. Tapi dia tak detect muka, dia akan based on rotation yang korang pegang smartphone. Itu saja. Tapi benda ni aku tak nampak dekat smartphone lain. Sekarang aku nak tanya Apple punya user yang beralih kepada Android smartphone ni. Aku nak tanya korang, apa benda yang korang rasa paling annoying sekali? Dia punya magnet belakang kadang-kadang tak support, betul tak? So iPhone out of the box, dia akan ada magnet dekat dalam dan korang just lekat je dekat korang punya car phone holder tu. Dekat mana-mana lah, wireless charging ke, korang punya aksesori power bank ke, dia akan support. Tapi korang tahu tak, Google Pixel ni dia support tau MagSafe tu. So dekat situ dia ada Pixel Snap, sama macam tahun lepas, tapi aku rasa dia worth mentioning sebab aku rasa korang akan appreciate features macam ni. Alright, now kita cakap pasal duit pula. Siapa tak suka kan kalau kita cakap pasal free money macam ni. Walaupun telefon ni mahal, korang dah bayar lebih, tapi korang expect dapatlah sikit saving kan untuk korang punya pocket. So beli Google Pixel 11 ni dapat duit ke Fazli? Kalau kan, yes. Sebab apa ya? Kalau korang beli Google Pixel 11 yang baru ni, korang pergi dekat Google One subscription, korang akan automatically di-offerkan selama 6 bulan percuma. Bayangkan, aku sebagai pengguna yang selalu subscribe, setiap bulan aku bayar RM100, korang dapat percuma 6 bulan beli Google Pixel 11. Maksudnya korang dapat duit RM600 Malaysia hasil daripada beli telefon ni je tau. Bayangkan, setengah tahun aku tak perlu bayar subscription daripada Google tu. Aku dapat storage cloud 5TB, aku dapat subscription Google Gemini selama 6 bulan secara percuma. Dan ni adalah orang kata subscription yang paling mahal lah aku buat. Other than feature AI yang lain, dekat telefon lain tak ada ke? Ada. iPhone ada, Android smartphone ada, tapi yang ni je dia dapat bagi selama 6 bulan. Yang lain, Apple dia just bagi setahun je. Kalau Android smartphone yang lain, paling jauh aku pernah tengok rasanya 2 bulan, 3 bulan. Yang ni 6 bulan weh. Next one, kita nak cakap pasal dia punya kamera. So tahun ni punya kamera, kalau kan dah semakin improve daripada yang predecessor. Low light punya foto pun nampak semakin improve. Dan benda ni kita nak tengok untuk sebuah smartphone yang baru. Tapi features yang Google perkenalkan untuk tahun ni, contohnya macam filter kan, yang ada dekat dalam ni, korang boleh pilih. Contohnya macam 3 option yang baru. And then korang juga akan ada feature nama dia Magic Capture. So feature ni actually satu recording video untuk korang tangkap gambar. Make sense tak? So apa yang aku perasan benda ni function bila korang selalu tangkap gambar guna yang belakang ni. Korang tak nak tangkap gambar selfie sebab walaupun dia high quality, tapi dia tak sebagus macam yang main sensor punya kamera tau. So kalau korang tengah selfie dekat tengah bandar kan, nak buat macam ni, tangkap gambar, so korang just tekan je Magic Capture macam tu dan dia akan automatically tangkap ikut composition yang Google rasa dia betul. So ni dia record video, pada masa sama dia juga tangkap gambar. Sesuai sangat untuk kaum wanita dan juga lelaki pun sama juga sebenarnya. Tapi itulah, jarang aku nampak lelaki tangkap gambar selfie macam ni kan. Biasanya dia tangkap just kamera depan macam ni je, normal je kan. So perempuan dia macam pentingkan high quality sikit sebab lepas tu dia nak edit. Alright, sekarang aku nak cakap benda yang aku
kurang faham, pada masa yang sama kurang suka sikit dengan apa yang Google buat ni. So korang tahu kan pasal Google Highlight dekat sini. Dan korang perasan tak dia tak menyala? Aku tunjukkan dekat korang. Yes, sebab aku tak boleh gunakan dia kalau aku pegang macam ni. So macam mana nak gunakan Google Highlight ni? Dia kena lay flat dekat atas meja, baru dia akan on kan. Termasuklah kalau korang seru Gemini. So contohnya macam ni, aku tengah seru Gemini kan, nampak? Dia tak keluar kan lampu. So dekat situ korang tahu yang korang sebenarnya guna Gemini dengan salah. Dan make sense juga pada masa yang sama. Tapi kalau aku lay flat dekat atas meja contohnya kan, aku try buat tengok dia menjadi ke tak. Dia still lagi tak menjadi. Sekarang dah menjadi dah. Korang boleh nampak dekat situ. Tengok bila aku buat macam ni, dia tak on dah, dia punya lampu tu. So dia kena lay flat atas meja. That's why kau nampak aku record video, dia sentiasa lay flat atas meja untuk lampu dia actually keluar. Benda ni bagi aku function, tapi dia tak cukup meluas dia punya penggunaan. Contoh untuk aku gunakan lampu ni kan, dia perlukan satu effort korang untuk tekan favorite contact mana yang korang nak dia keluar kan. Korang nak tahu okay, orang tu penting, korang tekan favorite dekat contact tu, baru dia keluar LED notification highlight ni. Dia berlaku dekat dua-dua, sama ada korang punya WhatsApp ataupun korang call macam biasa je. Kalau korang tak tekan favorite dekat contact tu, dia takkan keluar tau highlight punya LED notification. So bagi aku miss opportunity juga pada masa yang sama kan. Tapi aku faham je, dia untuk tak nak ganggu korang kalau buat silent kan. Benda ni memang untuk tu sebenarnya. Dia nak kurangkan distraction bila korang tengah meeting, tengah borak ataupun tengah having family punya gathering kan, moment kan, macam tu. Other than that, dia sangat underutilized lah dia punya highlight punya features ni. Sebab kalau boleh aku nak tengok lebih daripada tu. And dia punya lampu tu tak adalah terang mana untuk aku perasan benda tu tau. Kalau indoor probably yes, tapi kalau outdoor dia tak terang mana pun. Flash dia lagi terang daripada dia orang punya highlight ni. Lepas tu yang ni aku suka, voice detection. So benda ni basically korang just bercakap, lepas tu Google akan translatekan semua percakapan korang tu menjadi teks. Dan feature ni eksklusif untuk Google Pixel dulu, sebab dia ada dekat dalam keyboard. And dia boleh cakap Melayu. Salah satu features yang Google perkenalkan adalah Rambler. So Rambler ni dia akan detect korang punya dia tak akan masukkan dekat dalam korang punya transcription daripada voice to text tu. Feature ni function, aku boleh cakap Melayu, aku boleh ada error, dia boleh detect. Dan favourite aku, korang boleh gunakan dekat semua apps yang korang menaik. Apa-apa je lah, contohnya macam teks biasa and SMS, RCS, dan Malaysia akan pakai WhatsApp. WhatsApp pun facin juga, dia boleh guna juga. Tu yang aku nak. Samsung please tolonglah, tak semestinya feature tu nak kena guna Samsung punya keyboard baru boleh pakai. Tengok Google, aku dah boleh pakai dekat mana-mana apps, especially Apple juga pada masa yang sama. Okay. Antara benda yang paling salah faham sekali dekat dalam Google Pixel 11 ni, dia punya processor sebenarnya. Okay, awalnya masa rumours memang kita tahu yang dia nak gunakan 2nm process tau, dia punya Tensor G6. Tapi at the end of the line decide nak guna yang 3nm. Allahu Akbar. Aku time tu dah kecewa sangat-sangat. Sebab kalau tak, Google menjadi antara yang pertama, tapi kedua lah kan, other than Samsung gunakan 2nm. And yelah, ingatkan Google nak pecah tradisi, tapi nampak gayanya tak. Kita kena tunggu tahun depan. Ataupun mungkin Google ni dia tak adalah volume sangat tau, but at the same time tak salah. Tapi itulah kuasa Google, macam rasa user dia tak pentingkan pun benda tu. Tak semua orang pandang, tak ada orang tahu pun processor tu pakai 2nm ke, 3nm ke, 4nm, tak ada tau. So dekat situ mungkin Google kata kita punya Google Phone dah cukup dah, dan aku tak nampak Google nak ambil risiko. So that's why dia stay dengan 3nm je. Quite disappointing lah. However, dia punya performance not bad tau. Korang boleh gunakan dia punya OS macam biasa, scrolling, multitasking, tak ada masalah. Boleh gunakan dengan smoothly dekat sini. Ada a few times maybe benda tu disebabkan oleh bug, tapi kena ingat ni adalah Google Pixel yang gunakan software public. Dia bukan beta tau, macam yang aku gunakan dekat aku punya Pixel 10. So
kita harapkan yang lebih better Google. Lepas tu kita cakap pasal Pixel UI OS dia ni, aku nak cakap jugalah yang Google sebenarnya dia ada features crash detection tau. Daripada dulu lagi aku tunggu feature ni actually di on kan, tapi Google tak on kan. Feature ni adalah dekat telefon contohnya macam iPhone kan, dia punya Apple Watch ada feature ni, tapi Google pun ada juga pada masa yang sama. So why not Google korang onkan feature tu dekat dalam Malaysia ni untuk negara yang pentingkan kenderaan untuk pergi kerja, bukan public transport dan juga pejalan kaki. Lebih kurang macam tu lah kan. Okay. Aku bukan nak kata kita ni tak maju, tapi at least Google acknowledge lah yang negara kita ni main transport dia adalah kereta, motor. Tapi aku tengok juga list yang akan support crash detection, Malaysia tak ada. Alright, sekarang kita nak cakap pasal benda yang kurang kena ambil tahu juga. That is dia punya bateri dekat sini. 5000 mAh, standard stuff untuk Pixel line up daripada non-pro sampai lah ke pro. Dan dia punya bateri tahan lah, aku boleh kata tahan lah. Tapi ada a few tricks yang Google buatkan dia sampai tahan macam tu. Salah satunya adalah dia tak gunakan full resolution dekat dia orang punya screen. So by default dia Full HD plus saja, dan korang kena enablekan dekat setting untuk naikkan dia punya resolution. Most of you guys tak perasan pun. Lepas tu kalau korang gunakan daily, dia akan dapat tahan 1 hari, no problem at all. Dia boleh pergi keterangan seterang-terang alam untuk korang baca ataupun tengok video dekat outdoor contohnya. Korang boleh survive in a day, no issue at all. The main thing yang aku agak kecewa bila diorang decide untuk charge telefon tu dengan elegantly. Google perkenalkan a faster charger dekat diorang punya smartphone. Wireless charger pun dia naikkan. So dekat situ dia boleh support sampai 45 watt. Personal testing aku daripada 3% sampailah almost 100% ambil masa 1 jam lebih. So kalau korang nak penuhkan daripada 0 sampai 100%, yang tu probably takes a little more time lah untuk kau assume 1 jam 20 minit. Dan dia still lagi teritori yang atas daripada 1 jam. Kita tak nak kalau boleh macam tu. Walaupun dia ada improvement, kita nak bawah daripada 1 jam. Even kalau 56 minit, 58 minit, dia at least less than 1 hour. One thing lagi yang korang kena tahu juga, kalau korang gunakan fast charger dekat Google Pixel 11 Pro XL ni, korang kena onkan dekat dalam setting untuk enablekan fast charging tu. Ataupun Google panggil dia extreme charging. Google panggil macam tu dekat dalam dia orang punya software. And dia kena bawah 50%. Atas 50% feature tu dah tak ada dah. Kenapa dia tak enablekan dekat masa kita tengah charge tu kan? Kita onkan tekan macam tu, sama macam Android smartphone yang lain, tekan boost Google, nak kena pergi dekat setting, battery, enablekan fast charging, extreme charging tu. Lambat lah. Betul lah tu. Alright, walaupun korang dah nampak kan, aku ceritakan dekat korang dia punya positive side dan juga negative side yang mungkin korang rasa patut consider lagi. However, ada satu benda yang Google Pixel devices ni tak ada dekat dalam Android yang lain. Dan antaranya, ini kelakar sikit tapi dia ada aura yang lagi premium lah kan. Korang nampak dia bukan smartphone yang murah, dan dia bukan macam korang pegang contohnya macam Samsung ke, korang pegang Vivo ke, Huawei ke. Tak, dia tak ada aura macam tu. Tapi dia buatkan kau nampak macam dia pakai Google Pixel device lah. Dia ni dah level lain dah. Dia almost yang aku nampak dekat-dekat bawa aura macam pakai iPhone. Telefon Android lain tak ada tau macam ni. Dan satu benda juga yang aku faham, benda ni juga akan dirasai pengguna tu tau. Aku sebagai seorang pengguna pun rasa macam tu juga. Lain, aku pegang Google Phone dengan telefon Android yang lain, tak dapat feeling yang sama. Aku tak tahu apa yang dia orang buat dengan smartphone ni, aku tak tahu. Tapi dia best pakai dan juga orang nampak pun lain bila pakai Google Pixel. Antara benda yang aku try juga dekat dalam Google Pixel ni, dia punya Android 17 Android Auto. So kalau korang tengok dia punya presentation, dia ada beritahu yang upcoming Android devices dia akan ada YouTube dekat dalam Android Auto. Aku pergi dekat creator portal Imas aku yang tu support Android Auto, and yelah, langsung tak ada YouTube player untuk aku tekan apa-apa video untuk aku tengok, dan just ada standard stuff sama je macam yang predecessor. Cuma dia tak update lagi, dia tak publish lagi untuk pakai. Probably lepas ni aku akan pakai developer punya
mode untuk tengok sama ada benda tu boleh on kan tak dekat Android Auto. So stay tuned for that. Setakat ni memang kena review pakai public, bukan beta version of Android 17 Pixel UI. Nanti aku akan update lah dekat dalam Reels ke, dekat dalam TikTok ke, nanti aku akan beritahu. Banyak benda kan aku dah beritahu dekat korang, positive side dan juga benda yang korang mungkin tak minat dan juga korang belum lagi tahu. Aku dah ceritakan dekat dalam video ni. Selama aku gunakan Google Pixel device juga, aku perasan trend dekat Google punya smartphone tau. Contohnya dalam banyak-banyak line up, aku nampak kali ni Google macam tidur sikit. Ada sebab kenapa dia orang macam kurang pasal hardware dah kali ni. Kalau korang tengok trend sekarang, kebanyakan smartphone sekarang tengah fokuskan terhadap AI tau, termasuklah Google. Dan Google ni dia lagi penting untuk pastikan Android smartphone yang lain akan dapat features yang sama juga. So that's why kalau korang tengok hardware diorang ni tak ada improvement yang banyak sangat. Ada pun just lampu dekat atas ni je, highlight je kan. Dan dengan lampu ni dia tak ada rasa macam fokuskan kepada AI sangat. But kalau korang tengok on a software level, yang ni korang akan dapat rasa beza. In terms of hardware, tak nampak sangat, tak rasa sangat. Kalau korang gunakan banyak features AI, ni adalah telefon yang korang sebenarnya akan cari. Bayangkan, subscription AI dia sahaja dah free 6 bulan. Dekat situ mana korang nampak Android smartphone yang lain bagi? Tak ada tau. Sebab diorang bukan fokus pada AI saja, hardware pun diorang fokus juga. Itu yang Google cuba bagi tahu dekat korang selama ni, sekarang ni. Kalau kau nak tahu, dengan Google Pixel 11 punya series, termasuklah yang model ni. Alright, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakap pasal Google Pixel 11 yang aku tengah review ni. Pixel 11 Pro SL paling besar dan juga antara teratas, atas daripada ni Fold actually. So yang tu kalau kau nak tengok review, komen juga dekat bawah, aku nak tahu juga, and insyaAllah aku sempat buat. Alright, macam biasa guys, leave a like, subscribe, show some make it smiling. I'll see you guys on my next video. Bye. Kau tahu tak kenapa dia buat warna pink kan? Actually bukan pink lah, dia crayon punya colour kan. Dia almost macam warna untuk yang tahu. Okay, bye.